Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tak ada perkataan baik nak disebut, diam. Jadi sebab tu kadang-kadang kita ni mulut kena jaga sikit. Kan? Tengok orang sakit je, dekat-dekat nak meninggal dia sakit. Tu banyak dosa lah tu, sakit. Jangan. Kerana mungkin Allah Ta'ala nak angkat darjat dia dengan kesakitan tu. Benda yang kita tak tahu, kita jangan cakap. Kadang-kadang kita cakap benda yang tak perlu. Jadi kita susah. Saya nak nasihat diri saya jugalah. Sama juga ni pun kadang-kadang kan. Cakap benda yang kita tahu, cakap benda yang perlu. Waktu dalam hadis Nabi SAW kata apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kan? Di antara tanda baik Islam seseorang itu, tanda baik pegangan agama seseorang itu, bila dia tinggalkan benda yang tak penting untuk dia. Satu. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kan? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tak ada perkataan baik nak disebut, diam. Kan? Kadang-kadang kita bila baca hadis, kadang-kadang kita tak analyse setiap daripada perkataan tu. Kita tak analyse setiap daripada perkataan yang Nabi sebut tu. Kita cuma ambil makna yang umum. Tapi para ulama apabila dia menganalisa hadis, setiap butir kata Nabi SAW, kita akan nampak sebenarnya perkataan tu besar. Kerana Nabi itu diberikan dengan jawami'ul kalim. Nabi diberikan dengan kunci kata-kata. Bila Nabi SAW kata apa? Tanda baik Islam seseorang tu, dia tinggal benda yang tak penting untuk dia. Dan itulah sifat orang yang bijak. Itulah sifat orang yang cerdik. Benda tak penting, tak payah ambil tahu. Benda yang tak penting, jangan buang masa nak pergi ambil tahu. Itu pertama. Yang keduanya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata baik. Berkata baik ni, kenapa Nabi nak kena ikat dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat? Susah ke nak bercakap baik? Nak cakap benda baik ni susah ke tak? Nak cakap benda baik ni, kadang-kadang kita rasa tak susah. Bahkan dalam kebanyakan kita rasa tak susah cakap baik. Cakap baik senang aja. Tapi kalau bertembung di antara kepentingan diri dan kepentingan agama, yang mana kita nak bercakap ni, aku cakap ni benda agama suruh. Tapi kalau aku cakap ni, aku berdepan dengan situasi hilang kepentingan peribadi. Hilang jawatan. Hilang kedudukan. Hilang reputasi. Kena label dengan orang. Nak cakap tak benda baik tu? Benda tu baik. Tuan-tuan, saya nak jemput tuan-tuan. Malam ni lepas isyak, kita ada podcast. Kuil haram ataupun ceroboh haram? Ataupun bantras kuil haram. Tuan-tuan, kita bukan anti kepada kewujudan agama lain. Negara kita dah puluhan tahun merdeka. Tak ada manusia dalam Malaysia ni dibunuh hanya semata-mata kerana dia bukan Islam. Tak ada. Bahkan manusia terkaya dalam Malaysia ini, 10 senarai manusia paling kaya bukan Muslim pun. Setuju? Setuju. Kita cuma tak puas hati apabila ada manusia guna agama untuk langgar undang-undang. Buat rumah ibadat tak ikut peraturan. Duduk dalam tanah orang tanpa izin. Duduk dalam tanah kerajaan tanpa permit. Yang ni kita nak lawan ni. Kita bukan anti agama Hindu. Ramai je kawan-kawan kita Hindu. Okey je. Ramai je kawan-kawan kita Buddha. Okey je. Kan? Okey. Yang ni tuan-tuan tengok nanti pukul 9.30 insya-Allah.
kita bersiaran. Saya ada, Datuk Mufti ada, Ustaz Malaya pun ada. Tuan-tuan tengok pukul 9.30 lagi. Saya habiskan kuliah awal, insyaAllah. Boleh tengok online. Cuma saya bukan nak cerita yang tu, nanti tuan-tuan boleh tengok yang tu. Cuma saya nak sebut, ketika kita umat Islam ini ada sentimen tak puas hati. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada pengendali rumah ibadat tanpa izin ni, yang terang-terang langgar peraturan ni, yang terang-terang tak mau ikut undang-undang ni, tiba-tiba ada layanan macam layanan special sikit. Nak pindah, kena bagi tanah lain, kena ganti, siap bagi pampasan lagi. Kan? Sebelum ni dah berlaku dah. Ada yang ambil pampasan tapi tak pindah-pindah. Ada juga. Ada juga. Tapi berapa kerat di kalangan orang-orang yang berjawatan agama dalam negara ni yang bersuara dalam isu ni? Mufti mana yang bersuara? Mufti boleh jugalah. Kan? Tuan-tuan, kita mengharapkan ramai mufti-mufti akan keluar. Tapi bila mana cerita pasal Asy'ariyah Maturidiyah, mufti-mufti ni ramai keluar. Yang orang tak faham pun cerita Asy'ariyah Maturidiyah ni. Orang awam. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan faham. Kan? Tapi isu ni kita mengharapkan mufti-mufti keluarlah. Sultan Selangor dah keluarkan titah, Agung dah keluarkan titah, PMX dah keluarkan arahan yang tegas untuk ikut peraturan. Mufti Perlis dah cakap. Kita mengharapkan mufti-mufti yang lain dalam isu ni tegas. Ingatlah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Suruh orang ikut peraturan, ini adalah benda baik. Cakap. Kita bukan minta banyak, minta cakap, minta tulis. Kalau tak boleh cakap, tulis. Kerana kadang-kadang ada manusia nak bercakap benda baik, kita bimbang dia ada pertimbangan-pertimbangan yang tertentu, kan? Jadi kita tak nak benda tu, kita tak tuduh, saya tak tuduh. Ini saya cakap terang ni. Cuma kita mengharapkan cakap. Kalau tak nak cakap, tulis. Kalau kita betul-betul nak mempertahankan peraturan dan undang-undang, kan kita rukun negara apa dia? Keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, kan? Ini bukan isu perkauman, ini bukan isu agama, ini isu nak mendaulatkan undang-undang. Ini isu nak memartabatkan keluhuran perlembagaan. Jadi benda yang baik kadang-kadang memerlukan pengorbanan. Nak cakap benda baik ni kadang-kadang perlu pengorbanan. Betul, saya memang tak nafi. Dalam sesetengah keadaan, kita terpaksa bertarung dengan perasaan kita bila nak cakap benda baik. Kadang-kadang kita terpaksa bertarung dengan pengikut kita bila kita nak cakap benda baik. Kadang-kadang ada, dulu. Waktu saya duduk di Kuala Lumpur dulu, kan. Kalau dijemput pergi ceramah, kata, Ustaz, benda ni tak boleh cakap. Benda ni jangan sentuh, Kita pun heran. Baik kau je ceramah. Kau panggil aku, lepas tu kau kata benda ni jangan cakap. Padahal benda ni boleh je nak cakap. Siapa kata tak boleh cakap? Cakap jugalah. Itu yang tak lama tu. Jadi saya nak cakap apa? Kalau tak mampu, diam. Mungkin dia diam je lah. Kan, diam je lah, tak boleh cakap apa. Diam tu pun, kalau diam tu kerana macam nak kata, kalau aku cakap ni sekarang tak kena pula tempat. Kalau aku ni cakap ni sekarang pula termaki orang pula. Diam. Tahan diri, diam. Kenapa kau diam? Kerana aku beriman kepada Allah. Kalau aku nak cakap benda yang tak elok sekarang, kalau aku cakap kan benda tak elok keluar. Orang maki kita, orang fitnah kita, kan? Orang tuduh kita macam-macam. Kita nak balik-balik, takut
takut terbalas benda yang tak kena, diam je lah. Kan? Okey. Jadi ini di antara ajaran Nabi SAW.